Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni kita berada dekat kedai yang dah tutup. Dulu dikenali sebagai Century Bookstore. Sayang sekali dia pergi pindah. Tahu tak, saya regular customer. Sekarang kita berada dekat Ion Mall, Manjur, Perak. Okay, kita nak pergi cari nombor 1 kad Boboiboy Pack Hero Unite ataupun Techno Breaker dah masuk ke tidak. Okay, tak ada perubahan. Tengah-tengah ni ada event kamera apa, barang-barang gadget. Okay, kita dah semakin hampir dengan Popular. Harap masuk guys. Kira saya sampai tu masih ada fresh restock. Maybe kita akan dapat AR. Kalau tidak, kena Manggekyo. Okay, kita kat Popular. Kalau Popular kat IOI tu kecil, so ni yang besar. Biasanya kad dia tak depan. Dah masuk lah guys. Dah masuk lah. Kita tengok ada tak. Oh, Hero Unite. Oh, dah masuk. Nampak tak? Ni 79 59 19 99. Oh, dah masuk. Ni pack pack apa ni? Ni pack Techno Breaker. Yang satu 89 Chris. Nampak tak nanti tengok jauh. Oh, dia dah sunset dah. Peluang nak dapat tu agak tipis. Okay, kita ada 89 38 28 59 99 89 79 ada. Dia kena cukupkan juga. 79 Ada. Apa dia? Kalau 2.5, kalau 2.31, kena tambah lagi macam ni. Kena tambah bagi cukup biasa. ni 1/9. Okey. Kita boleh je borong. Banyak ya. Okay, ni 2/9 dah ambil dah. 1 2/9 3 3/9. Okey. 7 9 5. Okey, maksudnya ada kad-kad yang tak lengkap Ada kad yang tak lengkap. Ni nombor 4/9. 1 2 3 4 5 6. 6 mana 6? 6/9 mana dia? 6/9 4 5. Mana pun 6/9? Dua tambah lagi lah. Macam tak ada. Ni 9/9. 8/9. Ni 6/9. Okey. 6/9 6/9 7 8. Yang 9/9 lengkap lengkap. Lepas tu ada Saturday Kenta. Oh, ni ada yang dadu tu, Merchandise. Apa? Harga dalam 14.9. Kini si sama je. Dua-dua sama je. Tapi tak ada pack AR. What? Ni dah susun lah. So korang kena pilih lah. Tapi yang saya pasti semua ni tak ada lah. Yang kau kata AR version kan.
AR version enggak ada. Kesian saya guys mencari mata. Semua sama. Ini pack 89 Techno Breaker. Ini 79. Ini pack yang berapa ni? Ada Mecha Chings 49 tapi tak ada. Yang SR tu korang kena hunting. Yang hero unit dah masuk dah. Yang pack 5, pack nombor 5. Pack nombor 5. Pack nombor 5. Pack ni patut dapat AR tapi tak ada guys. Ni 69 mana tadi? Tak ada guys, mungkin diorang dah sapu. So kita ada set lengkap. Kita ada set lengkap guys. Cuma tak ada yang AR version. Tak ada AR version. Set lengkap ni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tapi tak ada AR. Sudah masuk dah. Yang manjung. Berapa satu pack ni? RM5.50. Okay, kebanyak lagi.